Berita melaporkan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Afnan Hamimi bersama Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Hakiyuddin Hassan menggesa siasatan yang terbuka, telus dan tegas dijalankan bagi membersihkan Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk isu rasuah dan masalah moral. Saudara dan saudari, baru-baru ini Ketua Bahagian Hawk Dixon, Saudara Badrul Hisham Shahrin bersama rakan-rakan dalam Pertubuhan Pembela Tanah Air, PETA dan lain-lain NGO termasuk saya sendiri, Ketua Penerangan Bersatu Hulu Langat dan Ketua Penerangan Parti Pejuang, Rafiq Rashid, terlibat secara bersama mendedahkan berkaitan dengan rasuah dan masalah moral yang berlaku dalam negara Malaysia sekarang ini. Bukan sahaja Angkatan Tentera Malaysia, malah melibatkan beberapa lagi agensi kerajaan dan orang politik. Malangnya, walaupun isu ini dibongkarkan dan diketengahkan pada permulaannya oleh Ahli Bersatu, namun dia tidak mendapat sokongan daripada kepimpinan Bersatu itu sendiri. Daripada Setiausaha Agung, Ketua Armada, Ketua Penerangan dan Serikandi Muda, semuanya tidak pisah tentang isu yang melibatkan kedaulatan negara dan yang menjadi perjuangan rakyat Malaysia sekarang ini. Saudara dan saudari, perkara ini berlaku kerana pendedahan yang dibuat ini mungkin daripada mereka yang menegur kepimpinan sedia ada sekarang ini. Maka dia tidak ada sesiapa lah yang boleh sebut ataupun terlibat bersama dengan perjuangan ini daripada Bersatu. Saudara dan saudari, saya berterima kasih kepada kepimpinan PAS yang terlibat secara bersama menyahut dan menyambut isu ini seiring dengan perjuangan rakyat. Ini soal kedaulatan negara dan keselamatan para anggota prajurit negara. Saya kecewa kerana pimpinan Bersatu Mutakhir ini langsung tidak mempedulikan soal rakyat dan masa depan negara, namun lebih kepada berpolitik dalaman dan menyusun kroni dan ke jawatan-jawatan tertentu, termasuklah penyusunan kawasan pilihan raya. Persoalan saya, adakah boleh menang dalam pilihan raya dengan penyusunan mereka ini jika rakyat menolak Parti Bersatu itu sendiri? Apakah reaksi rakyat Malaysia?